Bang, kira BYD Sea Lion 7 handsome doh kereta tu. Betul loh, kereta dia handsome. Kalau daripada belakang nampak macam Porsche makan pula. Berapa income yang selesa kalau nak beli BYD Sea Lion 7? Jom kita breakdown. Model baru harga bermula RM184,000. Kalau deposit 10%, RM18,400. Road tax EV masih lagi exempted. Untuk insurans pula, kalau dah ada NCD, RM2,262. Total upfront yang kena ready untuk kereta ni adalah RM20,622. Installment kalau kita kira untuk 9 tahun, sebulan RM1,905. Kalau setahun, RM22,680. Kereta ni EV, kita kira pula dia punya yearly expenses. Murah ke mahal? Insurans RM2,262. Road tax masih lagi exempted. Untuk servis, kalau 3 tahun, package dia RM2,688. Kalau setahun, RM896. Untuk wear and tear, kita boleh preparekan ke tepi RM1,000 setahun. Cost service lebih kurang MyV je ni. Total up yearly expenses untuk BYD Sea Lion 7 ni adalah RM4,158. Campurkan yearly installment dengan yearly expenses, maka dapatlah RM23,860. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Sebulan kena prepare RM1,988. Berapa income yang selesa nak beli kereta handsome ni? Kalau nak gunakan 30% saja daripada income, sebulan income kena ada RM6,626. Kalau nak gunakan 20% pula, sebulan income minimum RM9,960. Not bad juga dia punya costing ni. Handsome, affordable. Cuma untuk kereta EV ni, kalau financing tarik sampai 9 tahun, sesuai ke tak? Apa pendapat korang?